Nama penuh Zidane Aziz ialah Mas Zidane Zidane bin Abdul Aziz dan berumur 23 tahun pada tahun 2025. Dia dilahirkan pada 18 September 2002 di Selangor. Anak bongsu daripada 6 adik-beradik ini berkelulusan dalam bidang penulisan kreatif dan filem daripada Aswara. Zidane merupakan anak kepada pengacara televisyen terkenal era 90-an, Allahyarham Aziz Desa. Bapanya itu telah meninggal dunia pada 27 Disember 2015 akibat masalah buah pinggang kronik, kencing manis dan jantung hasil perkahwinan bersama Radin Nur Azlina Radin Jumari. Aziz dikurniakan 6 anak selain Zidane ialah Abang Zidane iaitu Zarif Zafri merupakan pembaca berita TV9 yang mana anak sulung ini pernah merangkul anugerah wartawan TV terbaik Anugerah Seri Angkasa 2022. Manakala seorang lagi Abang Zidane iaitu Zaim Zidane berkecimpung dalam bidang masakan dan pernah tular kerana dikatakan mirip putera Brunei, Putera Abdul Matin Bolkiah. Ketika pengajian Zidane di Aswara, difahamkan dia pernah membuat banyak pekerjaan sambilan demi menampung yurannya, termasuk sebagai wartawan sementara RTM, pengacara TV, pengacara majlis dan membuat kelas kemahiran bercakap. Ia nyata berbaloi apabila majlis graduasinya pada 2023 menobatkannya dengan 3 anugerah iaitu Anugerah Graduan Cemerlang Akademik, Anugerah Graduan Terbaik dan Canon Top Achiever Award 2023. Kini Zidane berkerjaya sebagai pempengaruh sastra, pengacara dan penceramah. Di media sosial, dia terkenal kerana kebolehan menggunakan bahasa Melayu dengan penuh keindahan sekaligus memartabatkan bahasa Melayu melalui perkongsian ilmu dan budaya bahasa. Menurut Zidane, dia mula mewujudkan akaun TikTok pada November 2021 dan video pertama dihasilkan ialah menjadi MC di majlis kahwin yang telah menjadi tular. Hasil siasatan netizen ketika itu berjaya membongkar identitinya yang sebenarnya merupakan anak Aziz Desa. Di luar, dia disapa peminat sebagai sedara dan Abang Hauk yang merupakan gelaran diraih daripada video-videonya di TikTok. Minatnya dalam bidang bahasa bermula sebulan selepas pemergian bapanya pada 2015. Sebelum itu dia hanya minat bersukan seperti bola sepak, bowling dan badminton. Akhirnya beralih kepada aktiviti pidato, sajak, forum dan pantun hingga ibunya mengatakan dia ini umpama jelmaan bapanya. Apa yang mengejutkan, Zidane pernah memperoleh markah penuh dalam ujian lisan semasa zaman persekolahan hingga dipaksa menduduki semula ujian tersebut di Pejabat Pendidikan Daerah kerana ada pihak yang tidak percaya. Namun ulangan ujian itu nyata mengesahkan yang dia layak. Jangan tidak tahu, Zidane juga pernah diangkat sebagai juara pertandingan pidato kebangsaan yang dianjurkan dalam talian pada tahun 2020. Antara fakta menarik mengenainya ialah sebagaimana dalam video temu bual dikongsikan akaun backup account 99 di aplikasi X. Zidane pernah mendedahkan bahawa minatnya dalam bahasa Melayu telah dipupuk sejak dari kecil oleh bapanya. Menurutnya, ibu bapanya amat menitik beratkan penggunaan bahasa yang betul dalam komunikasi di rumah. Malahan seawal usia 8 tahun, Zidane telah pun menghafal dan menghayati sajak Anak Jiran Tionghoa karya Allahyarham Kusman Awang. Manakala dalam sebuah video TikTok, Zidane ada menayangkan slip keputusan SPM-nya yang ternyata baik kerana memperlihatkan dia memperoleh skor A dalam subjek matematik, sejarah dan pendidikan Islam. Bagaimanapun keputusan lain-lain mata pelajaran tidak ditunjukkan. Zidane kini turut berjinak-jinak dalam penulisan menerusi buku berjudul Wejangan Sedara. Dalam pada itu, Zidane turut menyatakan kesediaan untuk berlakon namun hanya mahu mengambil watak-watak positif seperti watak seorang guru. Pada 2024, dia meraih pujian warganet kerana menghadiahkan ibunya pakej umrah